Di tengah-tengah daerah Jerantut terletak sebuah kampung yang kaya dengan sejarah serta warisan turun-temurun, iaitu Kampung Gintung. Kampung ini terbentuk sejak zaman nenek moyang yang mula membuka penempatan di tanah subur yang kini terbentang dengan sawah padi menghijau. Kini, Kampung Gintung dihuni oleh sekitar 45 orang penduduk yang menetap di 13 buah rumah kecil yang tersusun di sepanjang jalan utama kampung ini. Di sinilah terjalin kehidupan yang sederhana namun kaya dengan nilai adat dan rasa kekeluargaan. Di Kampung Gintung terdapat sebuah masjid yang dikenali sebagai Masjid As-Siddiq. Masjid ini menjadi lokasi utama penduduk menunaikan ibadah dan berkumpul bersama. Padang hijau ini menjadi tempat riadah serta pertemuan anak muda menyalurkan bantuan dan tenaga yang mencerminkan semangat komuniti erat di Kampung Gintung. Ini merupakan Tok Empat Kampung Gintung, Encik Syahrul Rizam bin Datuk Haji Harun. Kampung ini dipimpin oleh beliau, seorang yang dihormati dan menjadi tempat rujukan dalam urusan komuniti serta kesejahteraan penduduk. Penduduk kampung ni kalau yang dulu, dia orang bekerja semacam ekonomi primer lah. Kita dah berubah ke zaman baru ni. Kita tinggalnya sawah padi je lah. Petani pun petani, nak kata orang lama pun tak juga. Dia dah petani moden dah. Dulu kalau kita nak tuai padi kita akan sabit kan. Yang ini kita dah ada mesin dah. Lepas tu dia orang kerja nelayan darat, cari ikan, ikan patin semua tu naik bot lah. Dia buat 2 kali setahun. Macam contoh ni yang second time dah, yang kali kedua dah. Dia akan tuai hujung bulan. Macam minggu depan dah tuai dah ni. Yang ni yang second. Sebab dalam bulan 11 dan 12 tu kita tak buat padi. Kita bagi rest tanah tu. Lagipun kita tinggi kawasan banjir. Jadi nanti next bulan 1 baru kita tanam balik. Tanam balik dalam bulan 3, bulan 4 kita dah tuai lah. Nak cerita sikit tentang tasik yang ada di Kampung Gintung ni. Tasik semula jadi. Yang kita tahu dah wujud semenjak kampung ni wujud 300 tahun lebih. Dia memang dah ada kat sini. Okey, dimaklumkan memang tak pernah kering. Saya sendiri pun dah hidup 50 tahun tak pernah tengok kering. Sungai Pahang tahu kan tadi kan? Yang dalam tu yang terbesar di Malaysia ni pun kering bila musim kemarau, tapi ni tak kering. Kita tak tahu daripada punca air ni, mungkin air mata air lah kot. Sebab dia dalam. Ada spot-spot yang dalam tu sampai kan, kalau kita letak tiang elektrik tu pun dia tenggelam lagi. Kalau dulu-dulu biasalah orang tua-tua kata tempat ni berhantu lah, mistik lah kan orang dulu kan. Dulu tak ada kelapa-kelapa sawit ni, hutan. Jadi orang memang tak pergi sini. Budak-budak memang macam bayi-bayi awak-awak semua ni memang dilarang pergi. Pergi kan balik kan mengigau lah, demam lah. Ada juga orang tua yang cerita jumpa benda-benda pelik lah. Contoh yang paling popular, tangkap ikan, bawa balik, potong-potong, buang kulit, buang sisik semua, hidup semula. Itu memang kisah benar. Dan orang tu pun baru je meninggal. Ini merupakan alat tradisional yang digunakan untuk membuat emping, makanan tradisional Kampung Gintung. Yang ni memang orang kampung buat sendiri. Batang elektrik. Zaman lama-lama tu kita tak guna batang yang sini. Goreng kat situ, goreng. Macam nak garing sikit pun kita campak dalam ni. So lelaki akan tumbuk dia sampai dia lepil. Padang ini juga menjadi tempat penduduk berkumpul dan bekerjasama dalam menjaga kebersihan kampung. Semangat gotong royong inilah yang terus menyatukan masyarakat Kampung Gintung. Masjid As-Siddiq bukan sahaja menjadi tempat beribadah, malah merupakan nadi utama kegiatan masyarakat. Di sini jugalah berlangsung pelbagai program keagamaan dan tradisi seperti aktiviti merewang dan gotong royong yang mencerminkan budaya serta semangat kebersamaan masyarakat Kampung Gintung. Budaya seperti ini dapat memupuk keakraban dalam kalangan masyarakat kampung. Antara keunikan kampung ini ialah aktiviti memedap, iaitu menangkap ikan menggunakan tangan. Tradisi ini diwarisi turun-temurun dan hanya dapat disaksikan di Kampung Gintung sahaja. Permainan gasing turut menjadi warisan hiburan tradisional yang masih dihidupkan oleh anak-anak muda dan juga golongan berusia. Ia bukan sekadar permainan tetapi lambang kesenian masyarakat kampung yang terus dipertahankan agar tidak digelandit zaman. Inilah keindahan budaya Kampung Gintung, tempat di mana warisan dijaga, tradisi disemai dan nilai kebersamaan menjadi teras kehidupan dalam kalangan penduduk kampung.